Radio Spita in 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hello, sebentar, Fam. Bonjour. Konnichiwa. Annyeonghaseyo. Ni hao. Saya Ali. Saya Aisyah. Saya Aish. Saya Zu. Saya Ain. Saya Zakwan. Saya Ali. Saya Hanan. Dan saya Razif. Selamat datang ke Radio Spita. Bersama-sama anda hari ini kami bawakan Respinas Suara Ramadan. Ramadan lebih berarti ceria bersama kami. #Ramadan terbaikku. Dibawakan khas oleh Respinas Family. Assalamualaikum, anda bersama kami Res Venus dalam segmen Round Table. So, hari ni kita ada special guest. Kita ada Ali Akhtar. Ali Akhtar boleh perkenalkan diri? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Akhtar bin Hazman. Saya murid baru tingkatan 4 daripada SMK Agama Kuala Lumpur. Okay, so kalau nak tahu, Ali Akhtar ialah sekintik dekat Spinta. So, Ali Akhtar, macam mana perasaan buka puasa dekat Spinta ni berbanding dengan dekat Smart K dulu? Okay. Okay, first perbezaan ada macam semaker Oh, sorry, bukan Smart K, Smart K. Oh, Silap. Saya sama-sama. Okay. First perbezaan ada semaker dengan dekat sekolah SPP awal. Dekat semaker dia punya makanan tu agak kurang lah. Dekat SPP awal ni makanan dia sangat top. Memang top gila, sedap gila. So, Spinta ada banyak makanan-makanan lain. So ni lah Ali nak tanya Ali. So waktu sahur kan, pernah tak Ali termiss sahur? Macam tiba bangun 5.30, Allahu Akbar, tak sempat pula nak sahur. Oh, rasanya tak pernah lah. Alhamdulillah masih lagi. So ada orang kerja kalau kata. Ya betul, ada orang kerja. Okay. Soalan seterusnya. Ali, kalau Ali pernah tak rasa something yang turning point Ramadan ni buat dekat Ali? Ada tak? Something yang boleh ubah diri Ali waktu kat bulan Ramadan ni? Ada tak Ali? Cuba share sikit kalau Ali. Sebenarnya pernah ada. Sebab waktu Ramadan tahun lepas Ali tak nak cerita. Tapi benda ni adalah satu aib bagi Ali. Cuma dia Ali rasa kat situ Ali macam banyak buat dosa dengan orang. Kita rasa macam kita tak cukup baik untuk orang. Kan jadi Ramadan ni waktu tu dia jadi Ali sentiasa menangis sejak Ali. Menangis sebab Ali rasa ya Allah, kenapa Ali jadi macam ni? Kenapa why Ali selalu terikut hawa nafsu? But then Ramadan ni dia sebenarnya mengajar kita untuk melawan diri kita sendiri. Dan dia adalah satu indikator untuk ubah diri kita. Faham. So nak kata bulan Ramadan ni lah peluang untuk kita ubah diri. Ya betul. So kalau bukan bulan Ramadan, ini lagi betul tak? Ya betul. Berapa banyak Ramadan lagi kita perlukan untuk kita ubah diri kita. Kita pun tak tahu esok kita hidup lagi kita tak? Ya betul. Okay, So Ali, kalau masuk dalam Ramadan kan, apa jenis satu amalan yang memang Ali akan pertikatkan bagi banyak? Macam tu. Sebenarnya pertikatkan tu daripada segi kebaikan pada orang. Kita buat baik pada orang, Allah SWT tengok rezeki kita punya amalan tu. Jangan pernah ada rasa sifat benci pada semua orang. Sebab nanti bila kita ada sifat benci pada semua orang, kita akan membazirkan masa dengan rasa sifat benci tu. Jadi kita kena bersikap baik lah dengan semua orang, walaupun orang berbeza pada kita. So jadi baiklah dengan semua orang. Ya betul. Walaupun orang tu sayang kita. Ya betul. Sebab Allah SWT yang tengok diri kita. Tu siapa kita. Walaupun orang gelak-gelakkan kita. Ya betul. Walaupun orang cakap belakang kita. Ya betul. Betul. So Ali still baiklah pasal. Ya betul. Tak pernah Ali pernah dengar ada satu tu dia dia cakap orang yang paling pure heart ni dia selalu tak ada orang. Dia always alone, always rasa sendirian. Tetapi nak tahu tak, Allah jadikan air yang paling pure dekat dunia ni tak ada ikan langsung kat dalam tu. Nampak kan? Thank you Ali. Banyak bagi kisah dengan kita lah. Alhamdulillah. So harap semua dapat ambil tiba daripada apa yang Ali cakap. Dan semua yang Ali cakap ialah benda-benda yang sangat manfaat. So insyaAllah mungkin ini je episod kita untuk kali ni Ali. Terima kasih banyak Ali sebab sudi datang kita sini. So itu saja daripada kami Res Venus Round Table. Jumpa lagi. Bye.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, bersama saya lagi DJ Razik dan saya- bersama lagi dengan Saya Aizakwan. Aizakwan. Tak nak DJ, tak sedap tu. Aizakwan je. Oh, Aizakwan tak nak. Jadi untuk segmen kali ni, Revenus Safe Space. Safe Space. You're trusted. Curhat di sini. Betul. So kita akan go through curhat-curhat yang telah dikutip. Untuk cakap Bless Minta ni. Okay, Aish baca dulu. Cik, boleh. Ya Allah, panjang. Harapan saya pada Ramadan tahun ini ialah saya nak stop carut, tak cakap benda bukan-bukan, nak jadi kawan yang lebih baik, ikhlas terhadap kelakuan, istiqamah melaksanakan ibadah, menjadi lebih berdisiplin, dan akhir sekali mendekatkan cintaku kepada Allah dan Rasulullah. InsyaAllah Tak sabar kita doakan Reaction agar tadi. apa goal-goal yang kau Ya, betul. anda mahu capai tercapai. Betul, semoga jadi lebih baik dah. Nak gelak. Oi, saya harap Radio Ramadan tidak lagi mainkan lagu lama. Contoh Harizi. InsyaAllah kami akan Lagu-lagu baru pula Pak Haji. sajikan lagu-lagu baru berbagai genre. Genre Betul. hip hop kita akan- Garam madu kita mainkan. Tak. Lagu Islami kita akan cari lepas santai. Okey, seterusnya. Terus je. Semua harapan aja. Buka je. Harapan saya untuk Ramadan tahun ini, tarawih penuh, puasa penuh. Puasa penuh. Dapat menjadi Islam yang lebih baik seperti Istiqomah. Sama semua. Tak, kenapa puasa penuh pelik? Puasa tak, mana tahu tulis lelaki kan. Mana tahu. Okay, so moga-moga yang dibaca tadi mendapat puasa penuh. Dapat capai dia punya azam. Dapat azam. Biasa lah. Sama azam. Korang semua sama macam kita orang. Puasa penuh apa Haji? Tarawih penuh. Walaupun dah termiss 2 kali, tapi tak apa. Yang seterusnya Haji. Okay, saya harap saya dapat baiki hubungan saya dengan rakan-rakan saya agar menjadi lebih baik. Diorang semua memang suka berharap Haji. So sampai macam ni keadaan yang buat benda ni Dia macam desperate sikit. Dia tak dia macam desperate, tapi tak apa lah, kita orang boleh sampai dengan sini. kita orang tak. Ni curhat Haji. Kenapa kita macam judge sangat? Baik je. Tak kisahlah. Tapi, aku nak pesan kat sini yang bila kita ada berhubungan dengan kawan ni, tolonglah jaga hubungan tu dengan baik. Betul. Bila kita gaduh, kita maki-maki, ejek-ejek perkara yang macam rumah, tak perlu untuk yang makan, kita kan ufas. Betul. Tapi kita pilih untuk merendahkan martabat kawan kita. Betul. Seterusnya, saya harap Ramadan ni Ramadan terakhir. Bukan. Jap. Kau sudah salah tulis ni. Saya Ramadan ni bukan Ramadan terakhir. Bukan. Apa tahu tulisan ni? Memang bukan Ramadan. InsyaAllah umur kita akan dipanjangkan. Betul. Kita hidup riwayat kita tidak ditamatkan pada tahun ni. Semoga bukan yang terakhir. Okay, Tahun depan ni. Okay. Kira-kira. Jadi disebabkan kesentuhan masa masa mencemburui. Betul, masa Jadi mencemburui. kami berangsur dulu dan Berangsur. stay tune untuk episod seterusnya. Okay, selamat berbuka semua. Selamat buka. Bye. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Razik, dan hari ini saya bersama dengan anda di segmen 2 akan mengupas dalil daripada Al-Quran, dan saya decide untuk ambil ayat 56 dan 57 dari surah Al-Ankabut. Okey, anda tak baca, anda beritahu masuk je untuk ayat ke-56 surah Al-Ankabut. Korang boleh explore sendiri kat rumah ke dekat masjid nanti ke, explore sendiri ayat-ayat. So ayat 56 kata, wahai hamba yang beriman, sesungguhnya dunia yang aku cerita ni luas. Maksudnya apa? Kalau korang search Google kan, kalau korang rajin kan, apa yang dikata intisari ayat ni ialah bumi Allah ni luas. Cabaran yang kita hadap sekarang ni mungkin pada mata orang lain ia biasa-biasa je. Tapi kita kat sini mulalah rasa nak give up. Contohnya macam puasa ni kan, rasa macam susah. Bayangkan dulu Rasulullah tahan lapar dia mengikat perut dia. Orang-orang kat Palestin sana tak makan bukan 30 hari, tapi hampir 30 tahun.
So untuk ibrah untuk ayat pertama. Untuk ayat kedua, kita pergi ke kullu nafsin dha'iqatul maut, maksudnya setiap perkara yang hidup pasti akan mati. Pokok, manusia, haiwan, segala perkara yang dikategorikan sebagai makhluk yang hidup, hamba Allah yang hidup, maka pada suatu masa nanti doa kita akan tamat. Di bulan Ramadan ni sepatutnya kita kena bijak untuk mengambil peluang, kerana Ramadan ni banyak pahala-pahala yang mungkin takkan boleh kita dapatkan bulan lain. Contohnya macam bila kita mengaji, satu huruf sama dengan 10 pahala. So perbanyakkanlah amalan waktu bulan Ramadan ni. Orang yang bijak dan orang yang takut mati ialah orang yang selalu memperbanyakkan perbuatan amal yang mahmudah dan selalu mengelak daripada kemungkaran Allah SWT. Jadi disebabkan kesedukan masa, saya ingin tutup dulu dengan sedikit. Jangan ke mana-mana, stay tune untuk episod seterusnya. Okay, akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, Terima kasih kerana mendengar. Itu sahaja daripada kami. Teruskan mendengar Radio Spita yang dibawakan oleh